Okay, so hari ni Abang Mi Pro MJ nak bagi tahu cara buat TikTok Shop yang betul. Okay, maksudnya bila korang buat tu korang akan dapat hasil. Bila korang tak buat benda ni susah untuk mendapat hasil. Alright. So dalam video pada kali ni saya nak cerita pasal bab TikTok Shop lah. Sebab ada orang ramai sekarang ni nak buat TikTok Shop tapi dia tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak buat apa. Lepas tu apa yang boleh convert sale, apa yang tak boleh convert sale. Alright. Jadinya saya nak bagi tahulah untuk step pertama ni, pengenalan kepada TikTok Shop dulu. Okey, TikTok Shop ni bukan satu platform yang sama macam dulu. Macam dulu TikTok Shop tak ramai orang. Sekarang ni TikTok Shop memang sangat ramai orang. So maksudnya semua orang boleh jadi TikTok affiliate. Okey, cukup 1000 follower dah settle, kau dah boleh jadi seorang affiliate lah, seorang penjual. Alright. Jadinya bila dah ramai sangat penjual dekat dalam TikTok ni, so persaingan tu agak tinggi. Contoh kalau korang jual telefon ni and dah ramai orang jual telefon ni. Faham tak? Korang baru nak jual tapi orang yang dah jual telefon ni dah ramai. Okay. So maksudnya macam mana kau nak masuk dalam pasaran yang baru. Kau ni baru tapi kau nak masuk dalam bidang tu. Alright. So saya pertama sekali kalau korang nak cari seller, ni case tempat untuk cari seller. Alright, kalau korang nak cari seller, cari video yang seller yang dah banyak terjual. Okay. Boleh juga korang nak cari video random. Contoh kan, kau nak jual telefon ni kau nak jual telefon ni, ataupun ni lah senang cerita. Kalau telefon mungkin korang tak nampak. Okay, kalau korang nak jual air wangi macam ni kan, air wangi macam ni dah ramai orang jual, betul tak? Lepas tu seller pun ramai. Jadinya kau cari seller yang paling ramai orang jual, korang post lebih sedikit. Okay. Kalau seller yang lain tu macam belum dijual ataupun baru 10 item dijual, boleh je korang nak mencuburi dalam bidang ni. Tapi kalau korang ambil yang seller yang dah jual banyak ni, biasanya dia orang akan push GMV Max. GMV Max ni apa? GMV Max ni adalah seller yang bayar korang punya video. Contoh macam ni, video korang start dekat, bila korang post je start dalam 100 ataupun 200. Faham tak? Okay. Kalau korang post video, mesti 100 orang ataupun 200 orang je tengok. Lepas pada tu tak pernah capai 300 orang, tak pernah video korang FYP. Itu maksudnya video korang dah start dah tu. Maknanya korang punya average untuk view lebih kurang dalam 200 orang. Okay. Bila seller push GMV, GMV tu maksudnya seller bayar video korang untuk dipromotion. Okay. Jadinya video korang akan pergi lebih ramai lagi penonton. Sepatutnya view korang tu dah berhenti dalam 200 kan, tapi disebabkan seller push GMV dia, so mungkin korang punya video tu akan pergi lebih sedikit, pergi 500, 600. Itu maksudnya GMV Max lah tu. GMV Max ni bukan kau jual barang baru dia push, tak. Okay. Dia nak tahu kau punya barang ni kau tahu tak. Okay. Untuk seller nak push GMV Max tu, seller nak tahu kau jual ni, kau tahu tak apa item dekat dalam, apa yang kau jual. Okay, contohlah ni air wangi tapi kau tak tahu pun ni air wangi. Kau claim minyak rambut. So seller memang takkan push korang punya GMV Max. Faham tak? Jadi kau kena tahulah, okey ni minyak wangi yang ada apa? Rose, bau rose. Okey, bau rose. Dia bau sirap tu. Okay, contoh macam tu. Jadi untuk pengetahuan korang, kalau korang nak bagi tahu dia kan, kalau dia cakap bau rose, jadi orang tak tahu bau rose tu macam mana. Kan? Ada setengah orang tahulah bau rose tu. Okey, ada setengah orang tak tahu. Untuk nak lagi senang, okey, korang bagi tahu je. Bau rose ni dia macam bau sirap. Bau sirap rose. Kalau korang pergi kat kedai, kau pergi ambil sirap rose, kau cuba hidu. Okey, bau dia lebih kurang macam tu. Okey. So maksudnya orang boleh imagine tau. Bau rose macam ni. Okey, orang boleh imagine. Contohnya macam tu lah. Jadinya bila orang dah boleh imagine, orang dah tahu dia punya bau. Kan orang dah tahu. Jadi bila orang yang minat dengan bau rose ataupun minat dengan bau sirap rose tu, dia akan belilah benda ni.
Okay, secara automatik memang seller akan push. Sebab seller betul dia ni tahu bau ni adalah bau daripada rose ataupun sirap rose. Okay, seller tahu ni dia ni memang betul-betul tahu. Kalau orang komen dekat dia punya video pun dia boleh jawab. Faham tak? Jadi seller akan push JMV back. Okay, kalau korang bila komen bang berapa lama tahan, contohlah air bau ni berapa lama tahan, korang tak boleh nak reply dia punya komen. Korang tak tahu pun sebab korang tak pernah pakai benda ni. Faham tak? Korang tak pernah pakai, tak pernah cuba. Jadi korang tak boleh bagi tahu secara detail. Ni boleh tahan sebulan, ni tak boleh tahan 2 bulan. Contohlah, okey. So dekat situlah seller tak nak push korang punya JMV Max. Kalau nak seller push JMV Max, kau kena tahu bila customer tanya berapa tahun, berapa bulan dia tahan, bau dia macam mana, cara buka macam mana. So bila korang tahu cara nak reply message tu, dekat situlah peluang untuk seller push JMV Max korang tu semakin besar. Okey, itu pertamalah untuk seller dengan cara push JMV Max. Alright. Okey, dekat sini yang keduanya, korang tak payah fikir pasal hook. Untuk buat video ni korang tak perlu fikir pasal hook tau. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali, hook memang betul ada hook. Adalah orang-orang tua memang lagi menyangkut lah dengan hook ni kan. Bau ni sedap lah, bau ni gini lah. Alright, ada orang tua memang lagi tertarik dengan hook tu. Tapi saya tak recommend sangat. Sebab sekarang ni mana-mana video beg kuning yang korang tengok semuanya pakai hook. Betul tak? Semuanya pakai hook. Jadi bila pakai hook tapi kualiti tak ada, kau tak tahu barang yang korang jual tu, tapi hook padu dah, hook. Okay, nak main malam-malam kan, nak main malam-malam kalau tak ada aura, pakai je ni. Boleh juga pakai buat hook macam tu. Tapi pakai ni nak buat apa? Bau dia macam mana kan? Adakah bau dia tu boleh menaikkan korang punya nafsu? Tak. Dia macam tu. So korang kena tahulah barang dia kat dalam, macam tu. Jadinya hook bagi saya tak relevan dah sekarang. Boleh lagi pakai. Bukan kata tak boleh pakai. Boleh lagi pakai tapi tak seperti dulu. Kalau seperti dulu, kau ada hook, kau punya view memang akan naik. Okay. Tapi sekarang ni beza. Okay. Yang orang nakkan produk, orang nak tahu barang produk, orang tak nak tahu hook. Okay, orang tak nak tahu hook. Orang nak ke dia punya barang dalam ni, orang nak tahu dia punya apa kesan dia. Okay, kalau budak makan racun tak? Okay, kalau benda ni termasuk ataupun tergigit dekat dalam mulut, macam mana? Ada efek. Contoh macam tu. Orang nak tahu benda macam tu tau. Orang tak nak tahu dah pasal hook. Okay, jadinya kalau korang nak jual barang, pastikan korang buat research dulu barang tu betul-betul, dan korang kena tahu dulu item tu betul-betul. Okay, sebab contohlah dekat telefon ni orang yang kaya dia beli je, tak ada masalah orang yang kaya. Tapi kalau orang yang miskin, dia betul-betul nak tahu apa kelebihan. Sebab harga mahal ni, harga mahal. Contohlah harga 3,000 kan. Nak beli harga 3,000 ni, orang miskin dia akan berfikiran jauh. Aku nak beli harga 3,000 ni, aku mesti nak kena cari telefon yang betul-betul gaming. Okay, kalau boleh dengan harga 3,000 tu maksimum lah. Maksimum untuk gaming harga 3,000. Okay, sebab kadang-kadang harga 3,000 tapi dapat telefon biasa, bukan telefon gaming. Maksudnya macam itulah. Alright. Jadinya orang akan buat research betul-betul. Kalau korang nak jual telefon ni skrin dia contohlah 4 inci. Okay, skrin dia 4 inci. Contoh saya buat satu contoh skrin 4 inci, RAM 12GB. So main game memang laju lah. Contoh kalau buat video kan, RAM 4GB. Lepas tu main game laju, tak ada lag. Mobile Legend apa tak ada lag. Kalau setakat nak main game tak ada lag bang kan, jangan katakan telefon 3,000. Telefon yang 500 sekarang ni pun dah tak lag main Mobile Legend. Betul tak? Jadinya apa kelebihan sampai harga dia 3,000? Macam tu. Kelebihan dia Snapdragon 8 Gen 3. So orang dengar, apa binatang apa Snapdragon 8 Gen 3 tu? Jadi orang tertarik. Orang akan
Ni ilmu baru. Ini ilmu baru. Jadinya kita kena tengok dulu video dia. Secara automatik bila orang tengok video kau, dekat situlah kau mula bina kepercayaan. Mungkin nanti kalau orang nak beli apa-apa, orang akan cari kau dulu. Orang tak cari benda lain, orang cari kau dulu. Tengok, oh ni, yang ni memang di review semua full spec. Dia tak akan tinggal walaupun satu. Itu orang nak. Okey, dekat situlah korang dapat income yang banyak. Sebab orang dah mula percaya dengan apa yang kau cakap. Okey, bukan kau menipu, tapi kau cakap tu benda betul, benda ada dekat dalam telefon ni. Seller telefon dia tak bagi tahu, tapi kalau kau beli dekat sini, seller ni akan bagi tahu. Maksudnya macam itulah lebih kurang. Okey, kalau korang dapat sesuatu dalam pada video ni, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video.